Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iqbal Haziq bin Rosli dari kelas Bahasa Melayu 1 PISMP 2028 dari kampus IPG Temenggung Ibrahim. Jadi, hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan satu penghasilan produk bagi subjek seni bahasa. Baiklah, jadi BBM saya dibina berdasarkan standard pembelajaran tahap 2 iaitu tahun 4 iaitu 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Untuk standard pembelajaran pula ialah 5.1.3 iaitu memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks, dan saya memfokuskan tentang kata adjektif panca indera. Jadi, tentang bahan BBM saya. Bahan BBM saya berbentuk bahan maujud. Ianya dibuat daripada kotak terpakai dan bahan-bahan hiasan menarik yang lain. Ianya dibina secara interaktif dan menarik untuk menarik minat murid supaya ikut serta secara aktif dalam sesi pembelajaran. Anggaran kos penghasilan barang BBM saya ialah antara RM15 hingga RM20. Jadi, penerangan tentang BBM saya. BBM saya terdiri daripada 5 bahagian. Bahagian pertama ialah tajuk, karakter dan perkara dalam bahan bantu mengajar. Bahagian kedua, cerita dan soalan berkaitan kata adjektif panca indera. Bahagian ketiga, permainan deria Go. Bahagian keempat, ketuhar sensori. Dan bahagian kelima, kuis dan refleksi. Fungsi bahan bantu mengajar saya. Yang pertama, ianya dapat mengenal. Ianya memastikan murid supaya dapat mengenal dan memahami kata adjektif panca indera secara baik. Yang kedua, murid bukan hanya sekadar menghafal tetapi dapat mengaplikasikannya dalam aktiviti dan kuis dalam bahan bantu mengajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusatkan murid. Yang keempat, penggunaan visual dan gambar-gambar yang menarik seperti watak, hiasan dan sebagainya mampu menarik minat murid untuk turut serta. Seterusnya, kelebihan bahan bantu mengajar saya. Yang pertama, ianya berbentuk interaktif dan menyeronokkan. Yang kedua, murid dapat aktif dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga, bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ialah mesra alam. Yang keempat, bahan bantu mengajar saya mempunyai elemen kreativiti, inovasi dan keusahawanan. Dan yang kelima, cara penggunaan bahan bantu mengajar saya mudah dan dapat digunakan oleh pelajar. Kesimpulannya, bahan bantu mengajar membantu murid untuk menguasai kata adjektif panca indera secara berkesan melalui pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Ini merupakan bahan bantu mengajar saya. Ianya diberi nama beg roda 5 deria. Pada bahagian yang pertama, terdapat Amir dan Nenek sebagai watak utama dalam bahan bantu mengajar ini. Saya juga telah meletakkan beberapa perkara lain seperti susu dan kek coklat yang merupakan sebahagian daripada cerita dalam bahan bantu mengajar ini. Pada halaman pertama, pelajar akan diminta untuk membaca cerita yang telah saya sediakan. Seterusnya, berdasarkan cerita di atas, senaraikan kata adjektif yang terdapat pada cerita. Murid akan diberikan marker pen dan perlu menulis kata adjektif yang terdapat dalam cerita ini di sini.
Seterusnya, pada bahagian ketiga, terdapat bahagian deria go. Jadi, murid perlu memilih dua kad yang mempunyai suku kata yang menghasilkan kata adjektif berdasarkan cerita. Seterusnya, murid perlu membaca perkataan yang dihasilkan secara kuat dan jelas. Kemudian, masukkan perkataan kepada ketuhar yang disediakan. Jadi, murid perlu memilih dua kad yang mempunyai suku kata yang menghasilkan dua kata adjektif berdasarkan cerita. Ge. Gebu. Jadi, dua kad ini perlu dimasukkan ke dalam ketuhar. Seterusnya, pada bahagian ketiga, terdapat bahagian ketuhar sensori. Arahan, murid perlu mengambil satu perkataan adjektif yang terdapat pada ketuhar. Seterusnya, murid perlu membaca perkataan yang dihasilkan secara kuat dan jelas. Kemudian, murid perlu mengelaskan perkataan dengan menampal pada jenis kata adjektif yang sesuai. Jadi, terdapat beberapa kata adjektif dalam ketuhar ini. Jadi, murid perlu mengeluarkan semuanya dan mengasingkan ke dalam kata adjektif yang sesuai. Sebagai contoh, comel. Comel digunakan pada kata adjektif penglihatan. Akhir sekali ialah bahagian refleksi. Jadi, pada bahagian refleksi, murid dapat mengimbas aktiviti 1 dan aktiviti 2 yang mempunyai kuis di dalamnya. Selepas itu, murid dapat mengambil sticky note dan menuliskan apa refleksi yang dapat daripada pembelajaran pada hari ini. Murid juga dapat memilih beberapa stiker yang dapat diletakkan pada sticky note untuk menghias sticky note mereka. Sekian, terima kasih.